Yo guys, Assalamualaikum dan kembali lagi bersama saya Adam di channel Si Kucing Bercakap. Sekejap, macam ada yang tak kena je. Apa kan? Oh, lupa. Okay. Mesti korang tanya kenapa saya pakai baju kemeja. Sebab hari ni kita nak belajar tentang kehidupan mikro. So, macam korang boleh tengok dekat post YouTube channel saya. Saya ada order mikroskop mainan. Dan hari ni mikroskop tu dah sampai. Ini dia mikroskopnya. Oops. Ini dia mikroskopnya. So, kita tengok sekejap Jadi, ini adalah mikroskopnya, ya. Ini tempat letak handphone. Ini pula dia punya botol sampel. Ini dia punya alatan, Ini pula dia punya macam spesimen. Ini pula dia punya cover. Yang ni kaca pembesar. Yang ini tak tahu apa benda. Yang ni macam bulat tu. So itu dia semua barangnya. Dia pun ada bagi buku manual juga. Yang ni. Dan kat belakang ni dia suruh kita rekod. Catat lah lebih kurang. Sekejap Maaf kalau saya macam agak gugup sikit. Okay, jadi ni mikroskop dia. Sebab ni mikroskop mainan, so dia tak ada pemutar halus. Dia ada pemutar kasar je. Macam mana nak guna dia? Senang je. Korang cuma perlu letakkan spesimen dekat sini. Dia punya pentas. Lepas tu, korang turunkan benda ni. Pusing ke depan untuk turun. Lepas tu, kalau dah habis, korang pusing ke belakang untuk tarik dia ke atas balik. Dan mikroskop ni ada 3 jenis zoom pembesaran. Yang pertama 200 kali. Yang kedua 600 kali. Yang ketiga ialah 1200 kali. Saya tak tahu nak sebut macam mana. Okey, tapi saya adalah belajar sikit sebelum main mikroskop ni. Dia kena pegang macam ni. Pegang dia punya leher ni. Dan letak macam ni. So, ini dia punya lens. Ini dia punya diafragma. Kita boleh adjust. Dia ada warna merah, warna biru. Warna biru pula. Yang tadi tu warna kuning. Yang ini baru warna biru. Warna hijau. Ini untuk kecilkan dia punya cahaya. Yang ni besar sikit. Ni besar lagi. Ini okey lah. Nantilah saya try tunjuk nanti. Masa kita dah tengok spesimen. So, yang ni kita letak tepi dulu. Sekarang kita review dia punya spesimen pula.
Susah juga. So ini dia punya spesimen. Yang warna oren-oren ni dia bagi free tau. Yang dah ada spesimen dia. Yang nampak macam kaca ni dia kosong. So kita kena letak sendiri. Jadi kita tengok dulu yang dia bagi spesimen. Okay, ni dia bagi duck feeder. Ni, tak tahulah betul ke tak, saya baca. Duck feeder dengan kapas. 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 Yang belakang tu dia punya slide kaca lah. Kucing gaduh. Tercabut pula dia punya penutup. Okay, so ini dia punya cover cover slip dia untuk yang ni. Macam mana rupa dia? Rupa dia kecil je. Saya pun tak tahulah dia terbuat dari kaca ke apa ke. Rasanya plastik kot. Plastik ke kaca? Ni lah rupa dia. Nanti apa ni, kita letak spesimen kat slide kaca ni. Lepas tu kita cover lah dengan benda ni. Letak air sikit lah. Okay, so next kita ada kanta pembesar Kanta pembesar. Kecil je. Lepas tu ini kita ada benda bulat ni. Tak tahu apa guna dia. Sekejap. Ni. Tak tahu apa guna dia. Kalau ada yang tahu sila komen Ni dia dari kaca tau. Ush, handphone dah nak padam. Dari kaca. Yang ni pun lagi satu. Ni. Yang ni lagi saya tak tahu apa benda dia. Yang ni saya kenal lah lagi sikit sebab dia selalu ada dekat macam cerita sains gitu. Tapi yang ni saya tak tahu. Okay, so next kita ada tempat letak phone. Saya tunjuk ni mikroskop. Ini letak tempat phone. Kita letak dekat dia punya apa ni, tempat nak tengok tu. Oops. Kita letak. Okay. Then kita letak kita punya phone ke atas ni. Hati-hatilah nanti terjatuh pula. Okay, jom kita cabut. Tak tepi dulu. So lepas tu kita ada ni. Ni dia punya lap. Kalau kita nak lap lepas habis buat eksperimen ke. Yang warna hitam ni saya tak tahu apa benda. Yang ada beli produk yang sama tolong kongsikanlah sikit Lepas tu next kita ada alatan dia. Alatan dia ialah apa ni? Dropper. Lepas tu ni macam pisau. Ni macam bentuk sudu lah. Yang ni saya tak tahu apa benda. Penyepit apa benda entah ni. Semua ni terbuat dari plastik Sekejap, saya rasa macam ada penyepit.
Dah terjatuh kot. Sekejap guys, saya cari dulu. Okey. Dan yang lagi satu ialah penyepit. Lepas tu yang lain ni kita ada dia punya botol sampel lah. Yang ni yang panjang ni dengan yang kecil ni. Okey. Semua tu sudah Sekarang saya nak ajar macam mana nak guna mikroskop ni. Jom. Okey, so ini dia punya mikroskop. Saya lupa nak cakap, yang mikroskop ni dia boleh kita tarik leher dia ke belakang macam ni untuk mudahkan kita tengok. Like that. Dan juga kat bawah dia ada kaca. Dia ada dua jenis. Satu kaca, satu lagi LED atau lampu. Tu. Tapi bateri saya tak tahu macam mana nak pasang, nak buka skru dia. So kita pakai kaca je lah. Okay. So ini dia punya sampel. Kita letak sini. So macam mana nak pakai? Saya tunjuk. Saya akan pasang tempat letak phone dia sekejap. Sekejap guys. Okay. So first korang ambil korang punya kaca spesimen. Kalau yang dah siap bubuh tu korang just letak je dekat dia punya pentas. Macam ni. Oopsie. Susah sikit sebab saya buat sambil pegang phone. Okay. Sekejap, adjust sikit. Alright. Like that Pastikan korang punya ni naik atas dulu. Macam mana nak adjust dia? Untuk ke depan korang turunkan. Untuk ke belakang korang naikkan. Like that. So ini dia punya tempat letak handphone lah. So saya akan adjust sekejap. Saya nak tengok-tengok sekejap Jadi ini lepas saya adjust korang. Maaf kalau agak bising, ada orang rumah tengah telefon dengan kawan dia. Lepas saya adjust, rupanya saya je salah pilih skru. Saya je salah pilih skru guys. Rupanya dia kena guna skru yang besar sikit untuk buka tempat bateri dia kat bawah tu.
So kita guna LED. Jadi macam korang boleh tengok kosong je. So saya akan adjust sikit ke depan. Kita try adjust ke depan. Aha, korang dah mula nampak kan? Kita clearkan sikit. Oopsie. Okay, nampaknya macam ni juga. Jadi ini bulu itik sampel bulu itik. Jom kita tengok. Okay, ini dia punya sampel. Dia punya sampel ini dia. Biasa saja. Cuba kita try zoom ke 1200 kali. Oops. Okey, nampaknya 1200 kali tu terlalu besar. Jadi kita akan sambung ke 100 kali. 100 kali pula. 600 kali. Alright, jom kita zoom. Lagi. Zoom lagi. Dan tada. Goyang ke sekejap. Okay. Aha. So ini ujung ekor dia. Ekor pula. Ujung bulu dia. Aha. Apa ni? Yang itu. Sekejap kita try zoom kat situ. Kita try zoom. Sekejap. Mana? Oh, okay, dah nampak. Okay, sudah nampak. Kita sudah nampak. Oi. Oh, susah nak kontrol. Dia macam bergetar. Oh, ini dia punya tu. Tak tahulah ini apa benda guys yang panjang ni. Tak tahu apa benda yang panjang-panjang ni. Rasanya dia punya rambut kot. Rambut yang lain je. Korang boleh tengok. Okay lah. Jom kita kembali ke 600 kali. Nengeng. 600 kali Okay, sekarang jom kita tukar sampel. Kita ambil sampel. Kita ambil sampel kapas sekejap. Ya Allah, Zafira. Kita tutup sekejap dia punya lampu. Ya Allah, ya. Dikri dah jadi 3 dah. Allah, kejap je. Kejap. Dah kejap ni lah ya. Tak apa. Kita letak. Okay, lepas tu kita ambil yang ini. Betul. Okay. Memang. Jom kita ke mikroskop kita. Macam-macam lah
Ini betul. Kenapa tak? Saya. Ini kamu tahu hal ni? Betul. Dah mandi ya. Sekejap guys. Kadang muda kemarin Alright. muda lebih banyak. Ngam soy. Kita try tengok. Alhamdulillah. Syukur Allah. Allah mengaku mintaan banyak lah betul. Lepas banyak itu dia tak pergi cakap penat. Lepas tu dia kata kuarantin apa namanya. Rupanya dia doktor tak bagi dia ni. Tak bagi. Sekejap ada gelap-gelap lagi. Kena. Betul. Lepas tu banyak tanya Ayub. Jom ke pembesaran paling kecil, iaitu 200 kali. Macam ni. Uish, asal gelap ni. Baru ngam soy. Okay, pembesaran 200 kali. So macam ni rupa kapas. Ya ke rupa kapas ni? Apa pasal ada benda-benda pelik macam ni? Okay, jom ke pembesaran 1200 kali. Sekejap. Alright, let's go. Zoom dia dekat gila guys. Kita boleh tengok. Wow. Korang nampak tak guys? Tu dia. Mantap. Tak tahu bapa apa siapa kan? Uish. Ini pun kita dah rasa besar Padahal ni sebenarnya kecil gila-gila ni. Tak ada datang lama dah. Sekejap nak adjust sekejap. Lepas tu hari maknya dia punya dia datang tu. Sampai ni tak datang. Kadang-kadang walaupun dia cakap bapak rapi tu. Maknya orang ibu dia punya kan. Wow. Korang boleh tengok guys. Ini. Dia punya kapas. Itu ada benda-benda mikro lain. Tak tahu apa benda tu. Lepas ni kita try cari sampel sendiri. Okay, jom kita undur sikit ke pembesaran 600. Tapi ini ubatnya. Maknanya dia berdoktor kan. Tapi risau lah ya. Okay. Tada. So itu untuk untuk kapas kapas bawah mikroskop. Ini dia kapas. Jom kita try ambil sampel lain pula. Sampel kita sendiri Tunggu sekejap. Jadi ini saya dapat sampel bawang. Bawang merah. Saya potong sikit and then saya letak bawah slide kaca. Dan inilah rupa sel bawang tu. Maaf kalau agak macam kabur sikit. Sebab kita kena zoom guna pembesaran 1200. Itu memang selalunya akan kabur lah. Macam tu. Sekejap saya adjust sekejap.
Jadi inilah rupa bawang tu. Kita try asal kabur. Jap guys. Sekejap. Patutlah. Sekejap Focus. Sorry guys, dia macam kabur sikit lah. Sebab tadi dia punya lenser ni terkena sikit kat bawang ni. Kita try adjust jap. Alright, jom kita try adjust. Sampai situ je boleh guys. Kabur balik. Tak apa, kita try guna pembesaran 600. Boleh lah nampak sikit, tapi kecil sikit lah guys. Dia punya sel, sebab kita guna pembesaran yang kecil sikit berbanding tadi. Tapi at least dapat lah tengok juga kan. Alright. So ini rupa dari sel bawang merah Rupa dari sel bawang merah. Kat dalam tu ada nukleus yang inti sel lah Kita try zoom lagi. Bukan yang ni, lagi satu. Okay. Saya akan zoom sikit lah nak bagi korang tunjuk. Inilah rupa sel-sel bawang merah. Maaf lah kalau agak kabur sikit Okay, sikit lagi nak clear tadi. Tadi ada clear sikit. Kita try cari adjustment dia. Macam ni ke? Wah. So dia guys, nampaknya kita dah jumpa kita punya. Sekejap guys.
Okay, I'm back. Kita dah jumpa dah. Kita punya titik clear tu kat mana. Okay. So, ini korang boleh nampak dengan jelas lah. Rupa dari sel bawang merah. Dia punya bentuk macam pentagon sikit. Macam sarang lebah sikit. Macam ni lah. Macam ni. Okay, sekarang jom kita try tengok amoeba pula. Sekejap. Okay. So, saya dah dapat sampel. Saya ambil sampel air pipe. Mari kita tengok hidupan apa yang ada kat sini. So, awal-awal kita dah nampak macam satu cacing dan satu buih. Kita try ke atas sikit. Apa benda ni? Yang halus-halus ni apa? Jumpa cacing lagi. Lagi satu cacing. Dan what the heck? Apa benda ni? Kita ke bawah sikit. Tak ada. Kalau macam tu kita ke atas. Lagi-lagi jumpa banyak cacing ya guys. Uish, apa tu? Kita try zoom. Sekejap. Yeah, mantap. Kita dah boleh nampak. Kita dah boleh nampak dengan lagi jelas ya. What is that, bro? Banyaknya benda-benda pelik kat sini. Inilah yang saya sebut amoeba tu guys. Hidupan dunia mikro macam ni. Yeah. Tu dia. Punya air pipe ni kotor gila. Tengok guys. Tu. Uish. Mengerikan. Tu banyak betul benda-benda macam warna-warni tu kat sini. Sekejap saya nak adjust sekejap. Dia sampai sini je. Tu dia guys. Apa benda tu? Nampak macam sel.
Uish, apa ni? Uish. Apa benda ni? Jap. What is that, bro? What is that? What was that? Huh? Apa benda ni, dok? What the heck? Saya pun tak tahu apa benda tu. Tapi tengoklah kat sini ada cacing. Ini lagi. Kita try zoom. Dekat sini pula. Uish, apa benda ni? Hitam-hitam ni. Tidak makan ke dah? Dah. Tidak makan ke? Lepas apa dah? Kacau betul. Lepas tu ke ni? Saya pun tak tahu apa benda ni, guys. Uish, apa ni? Okey, nampaknya itu saja. So, itu saja dari sampel ni. So, macam saya cakap sebelum ni, saya nak Q&A. Q&A. Jadi, tanpa berlengah masa lagi, jom kita start Q&A. So, ini dia Q&A dia. Dia kat community post saya kat YouTube. Okay, Q&A dia tak banyak pun. Cuma sebanyak 4 je. Saya pun tak kisah sangat berapa banyak. Okay, kita ke Q&A pertama. Dari @fitri_pit. Kau kenapa tiba-tiba jadi pengen YouTuber? Tiba-tiba So, cerita dia macam ni. Dulu, masa saya sunat, sepupu saya, si Syahril, dia ajak buat YouTube. Saya pun ikut. Dan boom, terhasillah video ni. Pertanyaan kedua dari orang yang sama. Umur kamu berapa sih? Umur 12 darjah 6. And seterusnya dari @hazel. Kamu cita-citanya nak jadi apa? Jadi apa? Kalau yang dulu sih, saya nak jadi animator, anime macam tu lah. Macam mangaka. Tapi sekarang saya dah tertarik dengan sains sikit sebab ada mikroskop ni. So, macam tu lah. Okay. Pertanyaan seterusnya dari @dafdilker. 1.
Apa hobi kamu? Oh, hobi Hobi mungkin hobi saya ialah bercerita Attack on Titan dengan AI Gemini saya. Okey, pertanyaan ketiga dari orang yang sama. Tontonan favourite kamu apa? Favourite semua saya tengok, tapi yang paling best sekali paling best sekali sebenarnya tak ada yang best, semua saya tengok. Dan pertanyaan terakhir dari orang yang sama, game favourite apa? Banyak jugalah, macam Roblox ke, macam tu. Roblox, Nintendo ke. Tapi saya paling suka game Plants vs Zombie. Okey, pertanyaan terakhir dari Fakrullah. Apa harapan awak untuk YouTube channel awak suatu hari nanti? Harapan saya ialah saya dapat silver play button. Harapan yang seterusnya lagi gold play button. Harapan seterusnya lagi diamond play button. Okey, pertanyaan kedua dari orang yang sama. Awak pernah rasa putus asa sebab views tak naik? Putus asa Putus asa tu macam bukan pasal view, tapi saya pernah buat konten. Saya tanya, korang lebih pilih saya stay YouTube atau log out je? Dan ada orang ni dia cakap saya lebih baik log out. Itu buat saya rasa kecewa lah. Okey, pertanyaan yang terakhir. Awak pernah tak rasa nak terbang? Pernah? Rasa nak terbang guna ODM gear? So, overall untuk mikroskop ni bagi saya 5 bintang. Sebab apa? Sebab dia dah macam mikroskop betul-betul. Walaupun lagi kecil, lagi kecil macam ni, tapi kita boleh tengok semuanya. Kita boleh tengok sel bawang. Apa lagi? Kita boleh tengok bulu itik. Kita boleh tengok kapas. Lepas tu kita boleh tengok hidupan mikro dari iPad. Ini iPad dia. Macam korang boleh nampak tadi kita tengok hidupan kat situ. So bagi saya sangat baguslah untuk orang yang nak belajar atau budak macam saya nak belajar tentang sains ke, mikrobak ke, macam-macam lah. Yang pasal dunia mikro sangat bagus. Nanti saya akan bagi link dekat deskripsi di bawah. Saya beli di TikTok dengan harga RM50 50 sen. 50 sen pula 40 sen. Jadi untuk korang yang tertarik beli, jangan risau. Saya akan letak link dan nanti korang boleh beli untuk tengok hidupan dari hidupan kecil lah macam tadi. So mungkin next video saya akan buat lagi ke mikroskop ni, pasal darah pula ke, ataupun tengok Yakult ke, kan? So itu saja untuk malam ini. Happy holiday juga hari Sabtu Ahad. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, komen
and turn on notification. Twing, 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 twing. Dan jangan lupa share. Ya. Bye.